Okay, hi guys. Hari ni kita nak pergi ke Zoo Johor. Tiket untuk kanak-kanak bawah 12 tahun adalah RM5, untuk dewasa RM10, untuk warga emas dan OKU percuma. Jom kita masuk. Zoo Johor bukan sekadar sebuah taman haiwan. Ia adalah saksi kepada perjalanan masa negeri ini. Ditubuhkan pada tahun 1928, Zoo Johor bermula sebagai kawasan pemeliharaan haiwan diraja di bawah perkenan almarhum Sultan Ibrahim Sultan Abu Bakar. Pada ketika itu, ia tidak dibina untuk tontonan umum tetapi sebagai lambang tanggungjawab pemerintah terhadap alam dan kehidupan. Pada tahun 1962, Zoo Johor membuka pintunya kepada rakyat. Dari situ, hubungan antara istana dan masyarakat menjadi lebih dekat bukan melalui kata-kata tetapi melalui pengalaman. Terletak di Jalan Gertak Merah, berhampiran kawasan istana dan pusat pentadbiran lama Johor. Zoo Johor menjadi antara lokasi pertama di mana ramai anak Johor mengenal alam liar. Zoo Johor tidak besar seperti zoo moden lain, namun kekuatannya terletak pada suasana. Bangunan lama yang masih berdiri, laluan teduh di bawah pokok-pokok matang dan ritma masa yang terasa lebih perlahan. Okay guys, ini merupakan burung kasawari. Ini merupakan spesies burung ketiga terbesar di dunia selepas unta dan emu. Mereka tidak boleh terbang, kuku tajam dan mereka boleh menyebabkan luka yang serius atau boleh menyebabkan kematian. Hari ini, Zoo Johor masih menempatkan pelbagai spesies seperti harimau, burung unta, burung merak, flamingo, ungka, monyet, tapir dan reptilia. Okay guys, ini merupakan kambing pygmy, sejenis baka kambing yang jinak dan biasa dipelihara untuk susu dan daging. Selalunya kita dapat tengok dekat filem Lion King, tapi hari ini depan mata. Mandrill ni hidup kat tanah pada waktu siang dan atas pokok pada waktu malam. And also, apabila marah, mandrill menghempas tanah dengan kuat. Dan mereka menguap dan melaung jika tidak dapat melakukan aktiviti yang diingini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Zoo Johor melalui proses naik taraf secara berperingkat dengan hasrat untuk menjadi lebih mesra pelawat sambil mengekalkan identiti dan nilai sejarah yang membentuknya. Bagi ramai rakyat Johor, Zoo Johor bukan sekadar destinasi, ia adalah kenangan kerana ada tempat yang nilainya tidak diukur pada saiz atau kemodenan tetapi pada ingatan yang ditinggalkan. Okey guys, yang ini ialah harimau belang. Mereka hanya berinteraksi antara satu sama lain semasa mengawan atau membesarkan anak. And also, lagi satu fun fact ialah harimau ini mempunyai corak belang yang berbeza, sama seperti cap jari manusia. Dan lagi satu fun fact yang saya rasa ramai tak tahu, harimau ini merupakan perenang yang baik. Pernah direkodkan harimau boleh berenang sehingga 7 batu dalam satu hari. And also, harimau ini merupakan harimau yang sinonim dengan identiti negeri Johor, iaitu Dengkis dan Tempuk. Seperti di Jata Negeri Johor, 2 ekor harimau ini melambangkan keberanian dan kekuatan. Okay guys, selesai hari ini kunjungan kita ke Zoo Johor. Memang best experience dia, sangat worth it. Banyak haiwan-haiwan liar yang boleh kita nampak. And also, saya seru semua orang sempena visit Johor 2026 untuk kunjungi Zoo Johor. Memang terbaik guys. And dibuka setiap hari daripada 9 pagi hingga 6 petang, kecuali Hari Raya Aidilfitri 1, 2 dan Hari Raya Aidiladha.